Okay. Ada kawan-kawan. Nak cakap apa? Mana ada manusia sengaja buat salah, betul tak? Macam ni, dia tak sengaja buat salah ni, kejap lagi sengaja ke buang helmet ni kan. Tapi kesian tau. Tapi confirm dia. Oh, dia selfie dulu. Wah, mantap. Okay, tadi bukan isu tu lah kita nak bincang. Kita nak tanya lah. Asal Monday Blues dipanggil Monday Blues lah? Okay, bagi saya Monday Blues tu kenapa diberi nama Monday Blues? Sebab hari Ahad kita cuti. Lepas tu Monday tu kita kerja lah. Isnin tu kan kita kerja. So malam tu sebelum kita kerja tu kita akan tengok Aku kena sensor lagi. Serius. Memang Monday Blues kena. tak ada. Kena lemau ke? Tak ada lah. Monday Blues ni sebab yelah kau berubah fasa. Di mana kau breaking 2 hari bercuti. Kau buat benda yang kau suka. Kau lepak-lepak kat rumah. And then kau nak cari tune balik untuk reset waktu kau bekerja. Ikut rutin harian kau. Pagi bangun subuh. Lepas tu hantar anak, siap anak, hantar anak, and then masuk kerja 5 to 6, 5 to 8, 8 to 5, and then balik. So kitaran kita hari weekdays ni kan sama je, bangun, tidur, bangun, buat benda yang sama. Tapi Sabtu Ahad tu kita akan wild sikit. Yang balik kampung, hiking. Tu nak cari tune, esok tak boleh hiking, so nak kena masuk kerja boleh. Itu yang jadi lemau. Macam mana kau buat nak elak jadi lemau? Saya akan tutup rapat-rapat lah tapuai tu. Maksudnya? Yelah, tak nak lemau kan. So kalau buka tapuai jangan tutup tak rapat. Dia pergi topik lain pula. Aduh. Korang nak dapatkan Mak Hending, dapatkan kat Beg Kuning. Letih aku interview dia ni. Aduh.